Halo, Assalamualaikum. Okey, ini dekat Harian Metro. Dia kata MARA akan melantik bekas tentera polis sebagai warden asrama MRSM, Dr. Ashraf Wadji. Okey, aku dari satu segi bersetuju sebab kita bagi peluang kepada bekas-bekas askar ni, polis ni, cerita dia, yang ada kredibiliti, yang ada dia punya track record yang bagus, mentadbir yang bagus sebagainya untuk mentadbirkan. Kita bagi peluang kat dia orang. Tapi aku punya pandangan, kalau dia pun nak jadi warden asrama MRSM, kita setkan kepada 5 tahun sekali. Maknanya 5 tahun bertukar orang. Sebab kita tak nak dia jadi sampai bila lama-lama dia akan jadi macam mana macam naik lemak atau dia rasa macam selesa. Jadi kita tetapkan sama ada 5 tahun atau 2 tahun. 2 tahun gitu kita tukar bergantung apa tengok tu. Dan jadi dia ada pasukan pemantau. Mana setiap apa ni asrama MSRM ni kena ada dipantau dan juga kena hantar report setiap bulan kepada dia punya management. Jadi pengurusan digital. Jadi benda-benda macam ni sebab kita tak hendak berlaku lagi dah kes-kes bully dan sebagainya. That's why disiplin, kita tak nak ada masalah-masalah tu. Jadi kita hendak apa ni bekas-bekas tentera. Tapi kita tak nak juga bekas-bekas tentera yang bermasalah untuk mengendalikannya atau bekas-bekas pegawai polis yang bermasalah itu dah. Kita tak nak itu dah. That's why kita kena buat satu saringan yang bagus untuk memilih bekas tentera atau bekas polis yang untuk mengendalikan apa ni MRSM punya apa ni asrama ni cerita. Jadi warden dia orang ni. Dan lagi kita tak nak benda-benda tu dan kita kalau boleh cerita dia kita nak satu satu apa satu kursus peralihan, satu latihan diberi kepada pegawai-pegawai ni yang untuk jadi warden ni kita kena latih di mana kita kena setkan satu piawaian di mana dia orang kena pergi satu kursus 6 bulan untuk sebelum untuk dilantik menjadi warden. 6 bulan ke macam itulah lebih kurang atau 3 bulan ke bergantunglah tengok dia punya silibus dan juga model lah cerita dia. Jadi itu yang sepatutnya kita buat cerita dia. Dan kita tak nak kita lantik dan juga apa akhirnya dapat warden yang bermasalah dan tak ada ikut SOP, tak ada ikut peraturan dan sebagainya. Jadi kita perlukan pegawai-pegawai yang macam ni. Jadi selaras dengan keperluan yang perlu kita ambil macam ni. Jadi setiap tu kena ada latihan. Aku punya pandangan ialah antara 3 hingga 6 bulan gitu dia. Dia orang kena latih dulu dan baru dia jadi tu. Baru dilantik sebagai warden asrama MRSM. Ini pandangan aku lah cerita dia. Aku pandangan korang aku tak tahulah tapi try bagi komen kat bawah. Okey, assalamualaikum.